betul ke Tongmo ni tak halal? Kebetulan hari ni aku dah sampai dekat Batu Pahat sempena ada event food fest dekat sini, collaboration dengan Fama. Kebetulan abang ni ada jual Tongmo. Aku nak tanya dia, Tongmo dia ni halal ke tak halal? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, rancak nampak api tu. Rancak. Nak tanya, betul ke Tongmo ni tak halal bang? Tongmo ni halal. Tongmo ni daging lembu biasa. Yang dikisar, diperat dengan madu dan juga rempah ratus. Hilang kita proses di Sungai Buloh dek. Di Sungai Buloh. Kak Odah yang buat ni dek. Bang, abang dah berapa tahun jual Tongmo? Tahun keempat. Tahun keempat. Tengok 4 tahun dah jual Tongmo. Ramai yang cakap Tongmo ni tak halal lah, itulah sebagainya. Tapi tengok abang ni dah 4 tahun berniaga. Dah 4 tahun dek. Kalau lah tak halal dah lama abang ni kena tangkap lah kan. Bang, kenapa kena ikat dengan tali rapia ni? Okey, satu batang usus yang panjang, kita akan masukkan daging yang dikisar yang diperat madu 400. Okey. Kemudian kita ikat tali nak dapatkan dia punya pieces per ketul dia. Nanti dah siap dia akan jadi macam ni. Kita akan potong-potong. Okey, nak dapat masak macam ni kita akan bakar 3 step. Ni step pertama, step kedua, ini step 3 baru boleh makan. Oi, betul lah. 4 tahun punya pengalaman masak Tongmo bukan biasa-biasa tau. Apa nama kedai kau ni bang? Tongmo Rider berapi dek. Oi, memang berapi lah kan. Kak, kenapa Kak suka makan Tongmo? Sedap. Sebab sedap. Tongmo abang ni sedap ke? Ni dah berapa kali Kak beli kat sini Tongmo ni? 3 dah lah. 3 kali beli Tongmo kat sini. Memang betul-betul sedap lah Tongmo abang ni. Tak rugi aku parking sini ya Tongmo ni. Bang, boleh bagi saya rasa sikit abang? Boleh. Boleh? Sekejap lagi aku minta dia buat sampai siap. Nanti kita rasa tengok macam mana pergi dia. Berada tu cakap daging dia daging baru. Aku pun tengok pun macam baru. Sebab apa, daging dia merah, kemerahan lagi lah. Maksudnya bukan merah tak masak. Sebab merah daging baru. Kalau daging ni dah lama, berkemungkinan merah tu dia dah jadi pucat. Tapi sekarang aku nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap macam ni kau cakap tak halal. Ya Allah, nikmat yang didustakan. Dia punya daging tak rasa lembu sangat, sedang, tapi ada kenal sikit, sedap. Jadi orang Batu Pahat datang terus. Ada 5 hari je kat sini. Daripada 28 hari bulan 5 sampai 2 hari bulan 6. Jadi inilah peluang korang nak rasa Tongmo yang sedap dekat berada belakang ni. Sedap. Bismillah.